Bagus, selamat pagi guys. Mau pergi mana hari ini guys? Hah? Malam pergi mana malam? Kita pergi hiking. Oke ke jalan. Aduh, boleh lah. Tapi hati-hati, ini curam. Curam kah? Ya, curam. Hati-hati, licin Tak guys. ada Tanah pun. basah. Kita tengok. Adakah maklum boleh sampai di puncak ataupun tidak. Kita saksikan. Ramai pergi awal dah kan. Matahari terbit tadi. Lupa nak rekod yang jalan naik ni. Jalan naik ni. Okey guys, bagi dia laju sikit. Barang sudah ambil. Beg sudah ambil. Lepas ni mau ambil apa tak? Berjalan tak pakai kasut ke apa? Lagi laju. Licin guys. Daun basah. Licin dah pulak. Oh, 401 meter tinggi juga. Parah laut. Aduh. Bukan jarak lihat ni. Bunga-bunga apa ni guys? Semangat, semangat. Kita menghampiri puncak. Maklum berhenti je dah. Mana lasnya? Tu. Kelindungan tu. Tu. Ha. Ya, ya. Agak ekstrim sikit guys. Iya. Okay guys, kita ada dekat pokok kayu besar ni. Pokok apa? Tak tahu. Oh, pokok apa tu? Pokok apa saja? Oh, pokok apa tu? Pokok kita okey. Okey, kita tinggalkan pokok ni kat sini. Macam ludai. Kita naik. Macam medah. Jom. Potong. Ha ni. Yang tunjuk tu merangkak ah. Ni. Ha okey. Ya.
Tengok pokok sini. Ini pokok apa ni? Oh. Hai. Bikin apa tu? Nampaklah sudah sampai lumut. Macam tu ah? Duduk ni mu. Duduk kelebek ah. Oh. Dah. Alamak baju. Dah. Dah. Ha? Dah Okay berdiri. guys. Rumput kapet. Lumut-lumut. Lumut lah. Cantik Mana, guys. Cantik. Tak payah pergi Cameron. Sini dah ada. Okay. Ni jangan pijak. Sayang. Okay jom. Aduh. Tu dia tongkat lutut dah. Tak kena. Okay, ekstrim sikit guys. Mana? Tu, atas. Mana? Ha. Mana jalan dia? Tu, Mana? pan. Ni. Pegang. Macam ni jalan guna tahan tau. Kau macam ni. Macam mana nak bawa beg ni? Nanti dia terhibur lah sampai atas tau. Laju kalau ikut di sini. Ni laju ni. Ni kena laju. Macam ni, trek ni. Mana lagi? Kiri. Nampak tu? Putih tu. Iyalah tu. Pemandangan. Kita belanja guys. Kita belanja. Kita naik atas lagi baru nampak. Mana? Nak pergi mana? Buat climbing ke ni? Kiri. Kanan tu hakor sikit. Nak ke naik ni? Di sini ambil gambar. Tak nak. Nanti tak boleh turun. Sebelah ni. Ha? Ikut sebelah ni. Ambil gambar. Apa tu? Kita ada pemandangan guys. Hasil induk laut. Panjat Batu Suluh. Ini Bukit Batu Suluh. Ini pemandangan dekat Pulau Kintah. Sana awan kapet dah habis. Aduh. Kita nak naik atas lagi. Puncak Batu Suluh. Ambil nafas dulu. Aduh. Oh, mencabar trek dia. Kena prank dengan Pai Tajau. Dia cakap landai. Sekali dah macam biawak naik bukit oh. Mana ni? Tak teruk mana pun. Tak Kejap ada. je sini je. Tak ada jogging, tak ada apa-apa prepare. Terus panjat bukit. Kenapa nak nangis ah? 420 meter. Paras laut ya. Apa Tajau? Dia nangis kan? Nangis. Lapar. Siap bawa spek tu. Ni atas. Hilang spek nanti. Sudah ada spek oh. Boleh pakai spek. Walau weh. Jap. Gaya mesti mau ada. Ayo. Sini. Kita cuba guys. Kita tak nak bawa dia naik sini. Ini kompom sangkut situ nanti. Kita bawa sini. Sebelah sini. Ini muat ke lalu? Nah, dari sebelah sana. Mana?
batu tu letak celah kangkang ke. Pegang atau kok. Jangan naik. Silau di sana. Di sebelah sini. Kamera di sana tu. Ya, telefon, tengok telefon. Bawah tak nampak. Tengok. Tadi tak nak pijak kapet. Tengok ada pijak kapet dah. Alamak, sorry guys. Sorry lah, apa tak jauh. Dia tak guide ni. Tengok tu, yang sebelah kan. Pakai dia kerok. Tu, masuk bawah sana. Baik Amah. Ini semua TikTok punya pasal. 1, 2. Jaga apa tak jauh, jangan belakang sangat. Yang pakai kamera ke ni video tu? Foto ke potret? Potret. 1, 2. Tak nampak. Macam yang bunyi-bunyi tu. Pagi-pagi tu. Nah. Pegang akar ni. Jangan tak pegang. Lepas tu pegang sebelah kanan. Nak dek. Kiri kanan pegang. Tu pegang kiri. Tu kanan tali ni. Ni oh, Tu tali ni. Ni tali. Nampak tali ni. tadi lalu Ni tali, nampak tali. Itu akar. Ni tali. Ha, Tu. pegang. Ha. Ini turun. Hulu kaki kanan. Kiri. Hulu kaki kiri. Ha. Pijak. Kiri. Kanan dulu pijak. Ha. Pijak kanan. Dah dapat. Tu, sikit lagi step bawah tu. Hulu kaki kanan. Ha. Ha, berdiri. Ha. Ha. Tu Jangan lepas. Lepas sebelah bawah tu. Oh, naiknya. Oi. Okey, guys. Nampak guys. Ini sebelah kiri. Kita belanja makanan guys. Sebelah sini. Kita tengok dah. Dia buat apa? Mana? Tu dia. Tu maklong. Tak nampak mata dia kabur dah. Pahit. Oh, Berdiri ya. Kenapa nak merangkak lagi? nak jalan. Nak bagi top tu. Mana? Oh, Sini. apa? Dah datai kita dah. Wai. Dah datai. Ha, yang naik sini. Berdiri atas ni. Tok naik. Bedau pergi kat nurun. Naik atas tu. Ya Kak Sofi. Kita nikik. Batu guys.
Ni Tahu. Ah. Tambun. Diri tegak. Jangan buka seluar. Jampat Wimen. Apa kata-kata? Okay guys, kita dah sampai di puncak Batu Suluh dekat Ulu Kinta. Kita naik tadi dekat Kampung Makmur, Kampung apa tu? Kampung Makmur ni kampung orang asal lah. Kita naik daripada Kampung Makmur tadi. Kita guna motor dulu sampai kaki bukit ni baru kita hiking. Bagi yang berminat. Bagi yang berminat area Ipoh, bolehlah datang sini untuk cuba-cuba hiking. Bagi yang newbie, bagi beginner, boleh belakang tu empangan Ulu Kinta. Tu empang. Okey. Tadi sebelum datang sini, Apai Tajau lari daripada camp. Dari camp PJA dia berlari sampai kaki bukit. Mami naik motor. Follow dia. Okey, jalan dia pun macam ni tau, lari. Oh, tak sanggup. Lepas ni kita pernah. Okey guys, kita rehat sekejap. Minum air, extra jos. Buatlah rehat dulu, ambil pemandangan. Lepas tu kejap lagi kita turun. Tak berapa tinggi tapi mencabar. Trek dia mencabar bagi yang beginner. Kalau boleh sebelum tu ada prepare sikit lah. Jogging ke apa ke kan. Kalau tak ada, memang masak kita nak panjat. Silap tak sampai atas tu. Okay guys, Sekarang pukul apa? sampai sini dulu. Jam pun dah 8.50 pagi. Matahari pun dah naik. Dah panas Okay, kita jumpa lagi di next content Induk Laut. Bye-bye. Kurang sikit kotor. Sudah sampai. Sudah sampai guys. Extra jos dulu. Lepas ni kita balik. Sedap guys, panas-panas. Atas sikit dari sawit. Balik ke kan? Dari sawit. Nanti dia ni. Abang cakap parking kat mana? Bawah. Dia ingat bawah sana. Atas sikit dari sawit. Dia tak pasang sini juga. Sekarang kat atas tu. Mari kita naik kuda kepang ni guys. Balik-balik. Okey. Jom. Pulai kita, pulai. Apa put?